Dekat Propane ni, jenis dia bukannya hari ni je. Sebelum ni memang saya go through dengan Afif banyak. And Afif yang bantu fix saya punya issue. And sebab tu saya dapat PB 1 jam 4 minit 35 saat. Ni kalau macam ni, sub 60. Kalau BP macam sub 60. Sejuk lah, macam genting je lah. Hantar sejuk je. First treatment was the deep tissue massage and I got some dry nibbling done because of my previous injury. Alhamdulillah, lepas buat tu dapat rasa macam immediately rasa lega. Memang tiba-tiba berjalan, rasa release. Bila jalan tu daripada tadi datang jalan macam sengit sebelah, tiba-tiba okey. The first massage tu best, Relaxing. yang katakan semua dah relax. And then the second one buat kayu chamber tu sejuk. Mula-mula masuk panik sikit kan? Sebab first time saya tak tahu nak expect apa.